Dari mana kau dapat bukti ya, yang mengatakan syarikat Vitol tersebut ambil minyak daripada Malaysia? Minyak Malaysia. Ya, rakyat sekarang ni ya, dia punya macam akulah. Ya, aku masa kau jelaskan yang seawalnya ya, kejadian minyak hantar ke Filipina, ya, dengan penjelasan kau itu, aku menganggap syarikat tersebut mengambil minyak daripada Malaysia. Minyak Malaysia. Yang mana salah seorang Esko Terengganu, Dr. Azman mengatakan minyak Malaysia tidak melalui Selat Hormuz. Jadi aku ingat minyak yang diceritakan oleh Esko Terengganu tersebut, itulah digunakan, diambil hantar ke Filipina. Aku berfikiran begitu. Lepas itu pasal isu yang minyak pergi ke Filipina ni. Yang dia tuduh kita macam-macam ni tuan-tuan. Saya tanya soalan, minyak ni daripada pemproses mana? Daripada penapis mana? Lepas tu dia fitnah saya, dia kata ni budak-budak dia ni. Dia kata Hisham Jalil cakap minyak ni daripada Petronas, minyak ni daripada kerajaan. Adakah kita cakap macam tu tuan-tuan? Tak ada, yang katanya mereka. Lepas itu kita asak mereka tuan-tuan. Last malam baru Anwar Ibrahim mengaku. Semalam Anwar Ibrahim mengaku minyak ini datang daripada penapis atau diproses di mana tuan-tuan? Vitol itu syarikat asing. Perjanjian dia itu proses minyak di Pengerang. Dan perjanjian itu setelah proses dia bawa ke Filipina. Pengerang ni kat mana tuan-tuan? Johor. Johor tu dekat mana? Malaysia. Bila diproses di Malaysia, maksudnya minyak diesel tu minyak mana tuan-tuan? Minyak Malaysia lah. So apa benda yang dia cakap ni, betul tak? Sebelum tu budak-budak dia cakap minyak tu singgah sekejap adalah, betul tak? Transit ajalah, tukar kapal ajalah. Macam mana ni? Sekarang dia sendiri terpaksa mengaku. Sebab kerajaan Filipina keluarkan sijil. Asal minyak tu daripada mana tuan-tuan? Malaysia. Itu pasal saya nak cakap pada Anwar. Apa benda yang dia cakap ni?